guys, kita dah buka dah enjin ni CBR 1000 2010. Hari tu 2012, hari ni 2010. Again we have another bike having the same issue, iaitu gearbox dia patah. Alright, so serpihan dia kita dah cari tadi. Okey, ni serpihan dia. Dua serpihan gigi dia yang patah, which is dua kat sini lah. Anyway, kita akan buka dan tengok dia punya primary gearbox. Okey, jom kita cabut dia. Jom tolong aku sekejap ni. Cabut dulu gearbox ni. Tarik bang. Duduk je sikit kat sini. Nak bagi tahan dulu. Sekejap, keluarkan. Dia keluar sekali. Dah buka. Ada benar? Okey, tarik bang. Dah. Ni kau kan? Gagal ni. Ni masih. Mari sini. Insya-Allah dia. Jangan dikeluarkan dulu. Tak boleh, dia memang kena keluar sekali sebab dia ada lock. Okey. Ke belakang sikit, belakang sikit. Tu dia. Yes. Okey, so gigi dia yang patah ialah gigi nombor gear nombor 3. Okey, satu kita tengok dia, nak tengok gear senang je. Kita tengok untuk secondary ni, kita tengok yang paling tinggi. Yang paling tinggi ialah gear 1. So 1 2 nombor 3 kat sini kan. So gear nombor 3 dia patah. Alright. So kalau kita tengok dia punya primary, oh primary dia teruk. Nampak? Primary dia. Tak tahu boleh nampak ke tidak. Guys, tengok ni. Okey, dah. Tenang. So, kalau kita tengok primary dia, tu dia gigi primary dia kan. Patah dia. Nampak tak? Patah kan? So again, dia dah ada dua case. Kalau kita tengok ni, fork dia ni makan ni. Nampak? Fork dia ada gap. Fork atau kita panggil ketam lah. Dalam bahasa pomen macam saya ni, pomen kampung orang panggil, kita panggil dia ketam. Alright. So ketam dia yang ni ada makan. Okay. So the rest nampak okay, nampak normal. Dia punya primary gear pun tak ada nampak problem. So primary gear dia pun, balancer primary gear pun nampak okey, tune, tak ada masalah. So terbaik bang, terbaik. Alright. So let's gantikan dia punya gearbox dan pasang balik engine ni.